Pendakwah terkemuka Dr. Zakir Naik Abdul Karim meneruskan siri jelajah ceramahnya di Malaysia. Terbaru, Dr. Zakir bakal menyampaikan ceramah bertajuk Quran is the God of Words di Stadium Hoki Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Rakan setugas Wan Syamsul Amli mengikuti acara berkenaan dan mendapatkan perkembangan terkini. Kita terus ke Bukit Jalil bersama dengan Wan. Teruskan, Wan. Terima kasih rakan setugas di studio. Saya kini berada di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil dan sebentar lagi penceramah tersohor dan terkemuka dari India, Dr. Zakir Naik akan menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Is the Quran God's Word. Dan kehadiran orang ramai sejak daripada pukul 4 tadi saya anggarkan kini lebih kurang 25 sehingga ke 30 ribu orang. Walaupun hujan lebat, namun mereka masih setia dan tidak meninggalkan tempat duduk masing-masing. Dan bersama saya adalah pengurusi Yayasan Pemacu Rakyat, Dr. Fatul Bari Mat Jaya. Doktor, bagaimana doktor melihat kehadiran orang ramai hari ini? Maknanya kita tengok penuh stadium dan beberapa kontroversi tentang tajuk ceramah Dr. Zakir sebelum ini sendiri. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sudah semestinya apabila kita bercakap soal marketing, antara strategi marketing adalah kontroversi. Jadi bila ada kontroversi, maka itu merupakan free publicity untuk Dr. Zakir Naik. Walaupun beliau merupakan salah seorang tokoh yang saya kira namanya sudah tersohor, namun apa yang berlaku dalam konteks negara kita, beberapa aduan-aduan yang dibuat oleh segelintir kelompok menjadikan nama beliau dibahaskan dan disebut bahkan oleh netizen. Saya kira dalam mana-mana sama ada blog, website ataupun Facebook ataupun page dan sebagainya, 2-3 hari ataupun 2-3 minggu kebelakangan ini berbicara soal Dr. Zakir Naik. Dan alhamdulillah inilah kesan daripada apa yang berlaku. Terima kasih doktor. Nampaknya itu saya laporan awal dari Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Teruskan bersama Esra Awani. Berita Senak Dimensi kembali kepada rakan setugas di studio.